Boleh tu Mai? Apa yang kita nak cakap? Diam. What's problem? Why me? Dia sebenarnya ikut nasib. Kena tahan. Tak kena tahan tu nasib lah. Yang tu je. Dia tak buat roadblock apa, tak ada. Dia tak ada roadblock, dia random. Random. Macam kita berhenti traffic light, dia contoh dia ada, dia panggil terus. So apa kita contoh polis tu Mai? Apa yang kita nak cakap? Diam. Jangan lagi langsung kena taman lagi Kat Saudi lah. Saudi macam tu kau. Dia kita cakap bahasa kenapa tahan kita lah, dalam bahasa Inggeris lah. Kalau random saya tak erti kan nak cakap bahasa Inggeris. Cakap mana? What's problem? Why? Lebih kurang Cakap basic bahasa Inggeris saya. Ya, betul. Why me? Cakap why saja pun boleh dah sebenarnya. Dia pun faham je. Kalau hang nak susun panjang-panjang pun takut dia tak faham, dia saman hang tu. Betul. Depa pun ada setengah yang faham bahasa Inggeris, ada setengah yang tak faham bahasa Inggeris. Jadi kebanyakan kurang faham kan. Ya, betul, tapi kalau David mana rasa dalam kebanyakan orang bertutur broken English tu lebih senang difahami sebenarnya kan. Betul sebab antara berlainan bangsa kan. Kalau hang nak proper sangat bahasa Inggeris pun kan, kalau dia tak faham susah juga. betul. So hang broken English, dia broken English. So, Betul. senang faham. Maksud dia okey dah macam tu So kan. balance lah conversation tu. Hang tanya why, jangan hang tanya why not dia tulis saman terus.